Orang lain boleh berjalan laju, aku tertinggal jauh ke belakang sebab lutut tak mampu nak ikut. Masa tu perasaan aku memang sayu. Nak ikut keluarga keluar berjalan, aku selalu minta mereka tunggu. Bila pergi pasar malam, orang lain seronok pusing semua gerai. Aku pula berhenti banyak kali sebab lutut rasa mencucuk. Kadang-kadang aku sengaja cakap, pergilah dulu, jangan tunggu saya. Padahal dalam hati rasa pedih sangat. Aku teringat lagi satu kali pergi dengan cucu ke taman permainan. Dia ajak aku main kejar-kejar tapi baru 2-3 langkah, lutut aku rasa tegang. Aku cuma mampu senyum, cakap mainlah dengan kawan-kawan ya. Hati aku remuk. Masa tu aku sedar, sakit lutut ni bukan saja sakit pada tubuh, tapi juga curi kebahagiaan dalam hidup aku. Setiap kali solat, masa nak rukuk dan sujud, ada rasa ngilu macam sendi nak patah. Duduk lama, bangun pun jadi payah. Malam nak tidur, lutut berdenyut sampai susah nak lelap. Rasa macam hidup aku makin terbatas. Masa tu aku fikir adakah aku kena lalui semua ni sampai akhir hayat? Orang lain boleh bergerak bebas, aku hanya mampu tengok. Rasa sunyi, rasa tertinggal. Syukur Allah gerakkan hati aku untuk cuba ikhtiar dengan jus Lenix. Minuman herba semula jadi ni dirumus dengan tulang gunung, kunyit dan halba. Herba-herba ni bukan herba biasa dari dulu. Memang digunakan untuk kuatkan rawan lutut, kurangkan keradangan dan bantu lancarkan peredaran darah. Aku amalkan konsisten sehari satu. Perubahan tu aku mula rasa sedikit demi sedikit. Bangun pagi, lutut dah tak terkunci macam dulu. Naik tangga pun dah tak berhenti separuh jalan. Nak rukuk sujud terasa lebih ringan. Dan yang paling buat aku sebab bila cucu ajak aku main, kali ni aku boleh ikut walaupun perlahan. Senyuman dia jadi penawar yang paling besar untuk aku. Alhamdulillah, aku rasa hidup aku kembali. Dari rasa sunyi dan ketinggalan, sekarang aku boleh bergerak lebih yakin. Bukan lagi duduk sorang-sorang sebab tak mampu nak ikut orang lain. Kalau kau pun pernah rasa macam aku ditinggalkan sebab sakit lutut, jangan biarkan diri terus menderita. Ikhtiar sekarang dengan jus Lenix. InsyaAllah, satu langkah kecil boleh kembalikan semangat dan kebahagiaan hidup.